Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni aku nak buat video. Maybe tak ada unboxing, maybe, aku tak tahu. Tapi aku just nak tunjuk apa yang aku akan unbox. Yeah, maybe video ni pendek je aku. I'm not sure. Tapi apa-apa pun aku just nak cakap sekarang ni actually dah pukul 3 pagi. Aku baru keluar tadi. And then aku tengok wayang. And then aku balik, aku penat, so aku tidur. Tapi aku still nak buat video. Yeah, you know. Aku still nak buat video. So kalau suara aku pun macam tak seberapa tu, korang tahu lah sebab apa ya. Sebab baru bangun tidur. So apapun Apa-apa jom kita mulakan. So the first one is, tada! This is from Kaison. This is blind box. Tada! Tapi maksudnya aku tak akan buka in this video. Benda-benda yang aku tunjuk hari ni, aku akan buat video yang separated lah, you know what I mean. So yang ni aku beli kat Kaison. Satu kotak ni RM12.90. It's RM13. Tadi aku keluar dengan kawan aku. Lepas tu kita macam, apa kata kita beli satu blind box yang affordable and semua orang boleh beli. Maksudnya macam everybody can buy it. Lepas tu kita orang pun macam cari sana, ush mahal. Cari sini, ish buruk. Cari sana, sini, cari sini. And then kita macam, jom pergi Kaison. Kita masuk Kaison, boom, jumpa affordable guys. Dan kita orang cari juga mana yang comel, mana yang tu, mana yang ni. Lepas tu kita orang jumpa satu blind box yang ni. This one kita orang dah buka waktu kita orang pergi keluar tadi. Oh, semua comel actually. Saya tengok. Comel. Ni kita beli kat Kaison. And then tapi aku macam, ada satu lagi blind box yang comel kat sana. Aku nak beli dengan kakak aku. So aku bawa mak aku. Aku beli ni lepas aku keluar tadi. Maksudnya like aku bukan beli waktu aku keluar dengan kawan. Tapi this one aku beli waktu aku keluar dengan kawan. You guys want to know what I got? Okay, yang ni mungkin ada unbox sikit lah guys. This one sama juga kat Kaison, tapi yang ni mahal sikit. Yang ni harga dia RM16. It's RM15.90. So this is the box, and then this is the thing, the variation you can get. So yeah, the one that I want is this one. It's Coco. If you can see, it's a fox, and it is pooping, guys. It doesn't show that it is pooping, tapi dia pegang toilet paper, and then he is sitting at the toilet. So basically, he is doing something, right? So that is the one that I want. You know what I got? I open. I look here. Look, oh, it doesn't show it yet. Tiba apa benda tiba cakap bahasa orang putih ni? Okay, aku buka. Lepas tu nampak. Tak, sebenarnya kat bawah ni dia macam ni tau. Kat bawah ni dia terus tunjuk karakter apa. Kau nak tahu karakter apa aku dapat? Terbalik. Tada! Aku dapat benda yang aku nak. So, it's here. Waktu aku buka unboxing dengan kawan-kawan aku macam, oh my god, I got what I wanted, guys. Yes. Cepatlah buka. Kita punya apa? Not bad. I got Bambi. Oh, Bambi sama. Aku tak aku nak macam mana. Tak dekat ke? Di bawah. Koko. Oh my god. Tunjuk. Bambi. Tapi ada plot twist. Kau nak tahu tak ni kotak siapa? Ni sebenarnya kotak kawan aku. Me too. Tak, saya akan beli buat kejap lagi. Beli buat terus. Ni kotak aku ke? Ni comel juga. Ni lah kotak aku yang tadi.
waktu tu kita orang nak pergi lepak je. Lepas tu nak beli air. Lepas aku dengan kawan aku ada 4 orang, 2 orang lah. Aku dengan kawan aku pergi beli air. Kita orang letak kotak kita orang kat depan. Lepas tu aku datang balik, dia dah ambil kotak. Dia pergi, lepas tu aku macam oh okey. Aku just anggap yang lagi satu kotak dekat bahagian meja, dekat bahagian tempat aku tu kotak aku lah. Aku pun ambil. Aku ingat tu kotak aku. Rupanya tu kotak dia. So ni sebenarnya dia punya. Tapi kita orang bersetuju, aku simpan yang ni, dia simpan apa yang dia dapat. Yeah. Oh my god, this is so fun. Sorry Nat. Tak apa, aku sini lagi cuba. Okay. So semua setuju ya? Setuju ya? Dalam. Okay. Bye guys. Bye guys, say bye Alia. Bye. So kau nak tengok dia punya quality and all. Quality dia tak adalah yang macam RM50 macam tu. Tapi it's good. It's only RM16 and boleh buat collection. All of them are so cute and aku dah tengok dia punya display. It is actually quite good. So dia punya ni pun dia macam material. I'm not sure nak cakap apa. Tak tahu dia ada tunjuk ke. Tapi dia macam yang jenis macam batu macam tu, you know. That. Tada! He is so cute. Look. Oh, mak kau makcik. Kat sini berjamban dia. Yeah, so this is the only unbox thing aku akan buat dalam video ni. So korang kena stay tune aku punya shorts. And mungkin aku tak buat shorts je. Mungkin blind box yang aku beli ni, maybe aku akan buat video macam ni juga ke, buat TikTok ke, I'm not sure. Tapi just stay tuned guys. You guys don't know what I'm going to do. Just if you want to support me, you can check out all of my social media. Yeah. Benda-benda yang korang boleh dapat daripada yang box ni ialah this. Korang boleh dapat nugget, Coke. Korang boleh dapat fries, boleh dapat like pie, chicken, ice cream. And yang ni ialah secret. Aku dah tahu dah secret dia. It's Supernova Burger, something like that. Tapi itu actually one of the macam the thing that I really want. Sebab waktu aku tengok display dia comel. And yang lain pun comel, tapi dia tu paling comel lah. Tapi yang aku nak specifically, benda aku cakap ni, yang aku paling nak kalau bukan burger is maybe the chicken, the nugget or the Coke. Yang lagi 3 ni aku okey je, aku tak kisah pun sebab dia comel. Tapi yang paling aku nak lah maybe the Coke lah. So yeah, stay tuned guys.